Jom teman saya makan skon ala Cameron Highland. Sebelum kita makan, kita letak dulu iti skon ni. Hiris skon dulu. Bila dah terbelah dua macam tu, ambil cream cheese, tak kisahlah jenama gapo. Lepas tu sapu kat skon. Terusnya sapu jam strawberry dekat skon. Pun sama, tak kisahlah jenama gapo. Lepas tu letak macam dalam video tu. Okey, dah siap. Jom teman saya makan. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni skon saya buat sendiri lah. Ni apa nama, strawberry jam yang warna putih itu. Warna putih itu cream cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Skon lembut. Skon saya buat ni lembut sikit. Sedap lah kombinasi dengan cream cheese dengan strawberry ni, memang naik rasa. Sebelum ni saya letak whipping cream. Kita letak bakit. Kena letak cream cheese juga, baru sedap. Baru rasa masing-masing lemak kalau bubur cream cheese. Kalau letak whipping cream tu manis plain gitu. Terus tak molek, lembut molek eh. Kalau saya awak nak apa, resepi, saya ada bagi resepi sebelum ni. Sedap. Nak buat pun mudah. Banyak kali percuba sebelum saya jumpa betul-betul resepi ni. Banyak resepi saya cari. Ni resepi ni yang paling sedap kali. Sebelum ni saya bubur apa tak ingat. Tak ingat resepi sebelum ni. Ni dia dia kena bubur yogurt. Pakai ada bahan-bahan lain lah. Memang sedap lah. Banyak kali dah saya buat. Sedap eh. Kalau rasa teringin nak makan skon, saya buat. Kalau skon kecil-kecil gini, saiz 5cm. Kalau besar sangat tu, dia cepat muak. Ni kita makan just nice eh. 2 kali gigit, dah. Saya lah, kalau orang lain saya tak tahu dah berapa gigitan. Satu adunnya saya ni boleh dah ada 9 skon. Saiz 5cm, diameter 5cm. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.